Damaiman. Dengan itu dapat dilakukan. Kalibasan yang masuk ke gelanggang lawan. Ya, cukup mudah sebenarnya untuk apit kiri pasukan Kelantan Warrior. Dia hanya perlu meninggikan sahaja bola. Pichet, dia tahu nak buat apa. Walaupun ruang yang cukup kecil dan kedudukan bola umpanan inti agak jauh, tapi dia cukup yakin untuk mencari sasaran. Tadi servis yang dilakukan mungkin sedikit menyukarkan untuk bola pertama. Pertahanan baik. Kesilapan di situ yang dilakukan oleh Fikri, membuka ruang, tetapi Pichet datang untuk menutup kesilapan yang dilakukan oleh Fikri dengan Ini set penting, dia tak boleh melakukan kesilapan sedemikian. Sempurna. Tiada masalah dengan tampanan tersebut. Tekanan kepada Adam Aiman. Dari servis ini drop dilakukannya. Fikri Imran dengan umpanan. Dan di situ Pichet tidak melepaskan. Hanya perlu meninggikan sahaja bola. Kerana dia membantu Zulfikri melakukan umpanan. Servis drop yang terlalu pendek. Satu teamwork yang cukup baik. Bawah daripada hadangan Ifuddin. Yang dialami oleh Kelantan Warriors pada set yang pertama itu berlaku kepada ATM Guardians. Itu dari segi mengapungkan bola yang pertama. Tenang walaupun bola itu datang ke kawasan kaki kiri beliau. Sekali lagi tak pakan sahaja. Satu rejaman laju, satu tapping. Itu yang mengelirukan. Dan Faizul sukar untuk menjangkakan. Umur pun hampir sama. Adam dapat diangkat oleh Fikri. Dia menunggu sahaja di kawasan 7. Sasaran yang kegemaran oleh Pichet. Kadang-kadang memerlukan nasib untuk membantu andal. Dan dua mata kelebihan buat Kelantan. Yang baik daripada Imran. Dia mendengar nasihat jurulatihnya, hanya menunggu saja di kawasan itu. Apabila bola berjaya diapungkan, tiada masalah. Pichet terus melakukan rejaman laju supaya bola itu jauh tertampan. Jadi Aida Maiman perlu memvariasikan juga servisnya. Pichet, bola pertama yang diangkat baik. Umpanan dari Fikri tinggi, hanya disentuh saja oleh Pichet untuk mengekalkan kelebihan dua mata. Itu terlalu rapat. Afifuddin mampu untuk mengikut rentak ataupun ketinggian itu. Tapi Pichet bijak. Tak terlalu kuat. Sentuh sedikit sahaja. Dan bola itu tak masuk semula ke kawasan Kelantan Warrior. Dan kemenangan. Kini mereka pula bakal melakar kebangkitan untuk mencatatkan kemenangan yang pertama. Dan peluang terbuka untuk Pichet dalam kedudukan ini. Mati yang ke-14 untuk Kelantan Warriors. Servis drop. Kalau tadi servis laju, ada pergerakan awal daripada Faizul. Sudah pasti ini peluang. Ada bola yang mudah. Umpanan tinggi sahaja. Satu rejaman laju tepat. Tapi tampanan itu tak masuk semula. Kanan kepada Adam. Peluang di sini untuk Pichet. Satu lambungan tinggi yang berjaya dimatikan oleh Pichet Pansan. Ini akan menghidupkan semula harapan Kelantan Warriors untuk meneruskan saingan. Bola pertama yang baik daripada Imran. Satu lagi. Rejaman tepat ke arah hadangan, tetapi kelajuan bola yang menyebabkan bola itu jauh sedikit tertampan di kawasan belakang. Inilah kualiti yang ada pada Pichet Pansan. Dia cukup perfect di set yang ketiga ini. Banyak